Terima kasih Kak Sarah. Share live. Awal Kak Sarah. Terima kasih. Tap screen. Share live. Terima kasih. Okey Kak, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Kak mana yang hadir Terima kasih mana yang hadir. Bantu saya tap screen share dulu Kak. Bantu saya tap screen share dulu Kak. Bantu saya tap screen share dulu Kak. Boleh Kak? Bantu tap screen share dulu. Macam kelabu kamera Sekejap Kak. Akak masuk alam kejap. Alam gaib sekejap. Jadi bela. Lawa Kak Ros. Ejah Kak Ros. Ni kalau pakai di hari raya ni Kak Ros. Empat layer Kak. 4 layer. Ni kalau pakai dengan rantai sauh lawa ni Kak. 40 gram. Love tu nak kata tahan tu dok juga sebab dia jenis stamping akak ni. Tapi boleh lah kalau nak yang bajet-bajet bawah 200 akak ni. Kalau nak bajet-bajet bawah 200 cincin tu. Nak kata tahan tu dok juga sebab dia item stamping. Tapi dia bajet lah. Lebar pun nampak lebar juga yang bawah tu. Berapa tu? Boleh je ada masalah. 4052. 4052. Dekat 20 Kak. 19,400. 19,400. Ya ni. Akak Cik Yah, terima kasih follow Akak Cik Yah. Semoga murah rezeki Akak Cik Yah. Saya 15. Saya ada 16 Kak kali yang bajet ni Kak. 16 dengan 14 Kak. Boleh pakai tak 16 Kak. Tapi bajet lah. RM479. Berat Kak, berat. 40 gram lebih Kak. Hari ni 479. 479. Boleh buat pakai harian. Diikutkan boleh. Dia tengok atas pemakaian Kak. Tapi design dia memang stamping Kak. Jenis tipis. Sebab tu Kak tengok berat dia bawah segram Kak. Tapi nampak lebar. Nampak apa? Lebar. Nampak besar juga. Tak adalah nampak kecil sangat. Untuk yang bajet-bajet boleh Kak. Kalau akak untuk pakai harian, akak cari yang 2 gram lebih, insya-Allah okey lah. Tahan lah juga. Akak cari yang berat 2 gram lebih. Cari yang berat 2 gram lebih. Yang tu dia solid sikit, dia padat sikit. 16 je ada akak Ika. Kalau yang bajet ni. Okay, 350 mata mana. Alhamdulillah Kak. Terima kasih. Mana yang hadir Kak. Terima kasih banyak-banyak mana yang hadir. Boleh je akak nak cari. Kalau nak cari untuk harian, akak cari bajet dalam berapa Kak? Kalau akak bajet 800, dapat tebal sikit. Akak bagi tahu bajet akak dengan saya Kak. Saya berapa? 16 tu berapa Kak Ika? Okay Kak Ika. Yang ni orang panggil love silang. Dia ala-ala Nabila lah. Lepas tu dia ada love, dia silang, design silang. Okay, yang ni untuk saya 16, 0.47. LOCK, kalau ada yang berminat boleh komen L. Harga 4 digit nombor telefon. RM225 saja. 225.
Lock 225 untuk yang ni. Untuk saiz 16 kak. RM225. Item baru. New item. RM19,000 lebih kak Sophia yang belakang. Oh kok ada fighter malam ni, kita tak tahu kak dok. RM19,000 lebih, dekat 20k kan tu. 40 gram lebih. Kak Sophia, terima kasih. Api lebar kak, puas hati ya, tebal. Dia jenis yang separuh padu. 19,400 tadi, tak silap. Saya 23. Belah rotan lah kak, kalau ada pun kak. Akak sweet drink. Ada kak Cam. Untuk yang saiz 0.4. Cam. Akak Ira. Akak Ira nak ada butterfly dengan love kalau akak nak Cam. Macam yang bajet lah. Yang bajet 200 lebih gitu lah. Akak nak dok yang ni akak sweet. Belah rotan ni akak sweet. Berapa? Yang ni 1 gram lebih. 1.21. 579 kat yang ni. Bawah 600. RM579. Gelang budak-budak ada design apa Tak ada stok kak Wani. Kak Wani tak ada yang ni pas 579 untuk saya 23. Kalau akak boleh pakai saya 20, yang ni pun lawa. Yang ni berapa bawah 400 ni. Cincin harga saya 18 ada design apa? Tak ada dah kak. Habis kak ada 2-3 pieces ni kak lah. Ada saya 20 je kak. 20, 14, 12, 11, 13. Saya 20 je. Berapa rank yang mana Kak Zuri? Ada rantai tangan? Ada je rantai tangan. Ni. Rantai tangan viral ni. Ada je. Boba ada. Okay, 220 mata mana. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, terima kasih Mana yang hadir Kak, terima kasih. Boleh bantu tag screen share dulu Kak. Bantu tag screen share dulu. Tunjuk balik boleh. Okey Kak, nak buat pakai ni Kak. Bajet-bajet ni Kak. Dia bukan plain Kak ni design dia. Belah rotan. Ni dia bercorok macam ni. Ada satu Kak saya 23. Yang besar tu berapa Yang saya besar. Yang ni 24 satu lagi. Mesti akak boleh pakai saya 24 ni. Yang ni dia berpasir tapi dia lebar sikit, tapi dia berat sikit kak. Ni 24, ni 23. Yang ni dia berpasir. Lawa juga kak, lebar sikit. 916 akak sweet. Yang akak tengok depan ni semua 916. Item baru, new item baru kak. Item baru, bukan yang pre-love. 19 design macam ni akak Fatiah. Ada apa? Saya 19 Apa? Belah rotan. Mana? Oh ni. Ni ada kak? Ada. Akak Fatiah ambil ni kak Fatiah. Nak tak? Saya 19 kak Fatiah. Saya 13 tu berapa RM? 13 0.38. Ambil kak bajet-bajet kak. Kak bawah RM200 je kak. Saya 13 tu kak. Bawah RM200. Akak lock dengan saya RM182 sahaja. 182 je akak lock. Ni saya ni. Design ni. Double love ni. Dia satu love tu ada chrome. Lock RM182. Item baru. Yang ni bukan tak ada tambah apa-apa lah. Berat ni darab 479 je. 182 je kat bio yang ni. Kalau berminat komen lock, harga 4 digit nombor telefon. Lock harga 4 digit nombor telefon. Lock 182, lepas tu 4 digit terakhir nombor telefon akak. Cincin rotan saya 18 ada. Yang
ada yang jenis nipis gini kak. Yang stampin lah. Biasa tu yang ujung lah. Saya 17 kak. Tapi 17. Tapi yang jenis dia simple. Tapi berat kak. Dekat 2 gram. Akak baby. Ni rotan pasir. 479 akak Mia Alisha. 479. Ni. Yang ni tebal. Boleh buat pakai harian ni. Dekat 2 gram. Sebab belah rotan ni tak boleh buat saya. Kira 300 mata mana. Alhamdulillah kak Terima kasih mana yang hadir kak. Berapa 1 gram? 479 untuk harga dan live kak. 479. Yang ni tak ada orang nak kak. Yang ni kak 100 lebih kak. Saya 12 300 ramai kak view. Bantu tag screen dulu kak. Ambil yang ni lah kak butter. Berapa tu? Berapa? Yang mana saya tunjuk tadi? Ni 1.73 kak baby. RM828 kak baby. 828. Baru akak Fifah. New baru. Akak MK terima kasih. Ambil yang ni akak ni. Akak butter ni. Ambil yang ni yang eksklusif ni. Saya 12 nampak lebar tapi bajet. Yang ni. Yang ni nampak lebar tapi bajet. Nampak lebar tetapi bajet. Yang ni akak lock dengan saya kak. Yang ni saya bagi bawah RM400. Boleh kejap. Yang ni siapa nak lock dengan saya 395. RM395. Tapi akak baby kalau akak nak lock nanti, akak lock dalam live kak. Akak jangan PM tepi pula. Sebab tak dapat harga live ni. Kalau akak PM tepi sama dengan walk ingat 485 segram. Saya 9 nak yang bajet ke? Akak Nandong Jojo ke nak yang jenis tebal? Akak beritahu ni akak bajet berapa, lepas tu saya akak senang admin nak cari. Ni CBR lah akak no. Yang ni CBR. Okey baik. COD tak ada kak. Kalau akak duduk area kota tinggi boleh datang kedai. Akak duduk area kota tinggi boleh datang kedai. 16 ambil yang ni kak. 200 lebih kak. Tak ada yang nak kak yang ni. Kak, saya 6 lah. Cik dah. Ambil ni cik dah. Item baru 916. 225 je. RM225. 916. 0.47. 225. Kalau akak duduk Semenanjung, akak bayar 235 siap apa. 395. Akak yang ni. Yang ni yang 0.67. Ada tak akak Liza tanya apa Cincin saiz 21 bajet 1,500. Boleh sekejap admin cari akak Liza, akak Yan. Admin cuba cari bajet 1,500 Boleh. Komen start laju kak. COD tak ada kak. Kalau by post ada kak. Nanti Korea akan hantar dekat akak. Akak beli akak tunggu depan rumah je. Nanti akak ada orang hantar. Sabar. Akak Mia. Kalau saya nak pergi COD tu tak ada lah kak. Kalau by post boleh lah. Akak tunggu depan rumah. Kalau akak duduk Semenanjung 235 je lah. Cik dah bayar 235. Yang ni harga asal dia 225. Kalau untuk Semenanjung tambah 10. Untuk Sabah dan Sarawak tambah 20. Kalau untuk Semenanjung 235. Untuk Sabah Sarawak 245. Saya 12 kejap kak. Boleh admin tengah cari kak. Saya 12. Nak bajet. Yang 1,500 boleh tak? Yang ni nak karton nak tahan lasuk tu dok juga kak. Sebab dia item bajet kak. Dia yang jenis tipis lah. Jenis apa panggil? Stamping. Kalau nak nampak bajet tu kalau nak pakai harian tu akak cari yang 1 gram lebih ke 2 gram lebih. Okey sikit. Saya 12 tak ada kak. Ada 13 je. Akak Mia 13 ada. 13 ada, 12 tak ada. Akak Syari pakai saya berapa? Saya 9 boleh tak? Admin tengah cari. Saya 9 kecil tangan kak.
Okey, ni untuk 1,500. Kak ambil Nabila kak. Akak tadi nak saya bawah. Kena saja bebel. Kena dulu. Nak nombor 1 kan? Oh, yang ni boleh buat saya tak? Boleh tak? Oh, boleh. Banyak ke? Macam banyak. Kejap kak Akak tap screen dulu kak. Banyak. Boleh pakai. Oh, 25 saiz ni saiz. Kak ada design ni kak. Nabila ada kak. Cuma saiz kecil. Nak buat saiz tu banyak sangat. Akak yang bajet 1,500. Yang ni tebal kak. Design simple tapi tebal. Solid yang ni. Dua belah. Ni 12. Nabila ada saiz 6 lah. Nah, saiz 12. Yang ni untuk saiz 12 kak. Siapa pakai saiz 12? 14. Boleh besar. Ada cik dah. Kalau cik dah nak. Ni 15 tadi. Masa susah. Tapi dia nak bajet tu. Nak kecil. Butterfly. 112. Butterfly lock dengan saya 536. Yang ni tebal. Akak tengok kecil tak? Tapi dia tebal. Akak tengok yang tadi. Yang tadi ni nampak lebar kak. Tapi dia lagi murah. Maksudnya yang ni dia jenis solid lah. Walaupun kecil. Nombor 3. Yang ni bunga ros ni kak. Bunga ros ni Yang ni 0.19. Yang ni bawah 1 gram. Yang ni 435. Akak FS. Lalu kak simple. Bunga ros. Walaupun akak tengok kecil, dia jenis solid. Bukan jenis stampin. Walaupun akak tengok kecil je, simple je. Saiz. Yang ni saiz 11. Kalau akak nak buat saiz 12 pun boleh. Yang ni kita boleh besarkan. Kalau akak nak. Cantik akak Emma. Bunga ros ada bang saiz 9. Ada rasa tu. Bunga ros tu. Kau tak ada ulang lagi. Bunga ros mana? Bunga ros ni ada. Pajet kan? Sekejap saya tengok sekejap. Boleh. Akak nak saiz semua. Harga berapa? Yang ni 435. 13, 12. Boleh buat saiz tau. Boleh di sini. Kecil sangat. Tak ada lah kak saiz 9 kak. Kalau yang lagi satu ada rasa bunga roh kecil. Ada putih. Jangan kak komen laju kak. Comel kak sebab design dia simple. Ni akak tengok yang ni. Yang ni pun boleh kalau akak nak saiz 13 yang ni. Yang ambil love bingkai ni ke. Yang mana kak butter? Saya 12. Mana bunga tu? Kejap kak Tak ada. Bunga ros. Bila masuk? Ada yang kecil, saya kecil. Ke bunga ke apa gitu. Tak ada. Ambil kau orang jual. Kak macam ni ada kak saiz 9 kalau kak nak. Ni. Kak sorry komen terlepas kak. Komen laju sangat kak. Ni kalau kak nak bunga roh macam ni ada saiz 9. Ni 1 gram lebih. Boleh buat pakai harian. Bunga tu saiz berapa Kak Mia? Nak saiz berapa tu Kak Mia? Boleh bagi tahu tak saiz berapa? Lock akak yang ni tinggal last pieces yang ni kak. Ya kak tengok yang ni ke? Yang ni ke? Akak butter. Ni eksklusif ni akak butter. Tunjuk yang baru tunjuk tadi. Yang mana Kak Emma? Yang saya 12 ke Kak Emma? Berapa yang ni? Yang ni tak silap. Ya. 395. Saya 12 ambil kak.
Ramai kak yang nak design ni, tapi semua saiz tak kena sebab saiz kecil. Tangan kecil okey lah. 395. Dekat Kota Tinggi Abang Arga, Kota Tinggi Johor. Pos Semenanjung tambah 10 je lah. Sabah Sarawak tambah 20. Kalau akak nak, akak tarik lock harga 4 digit nombor telefon. Boleh ke? Boleh kak. Sebab dia bukan yang jenis macam belah rotan tadi kan, dia tertutup. Tapi design dia memang kosong. Dalam ni kosong kak tengok. Lebar macam ni tapi bawah 400 kak. Bajet 800. Saya 23. Saya 23 kena buat saya lah. Sekejap. Nak tak? Yang ni. Lock 395. 395. Oh, Nabila ni. Sekejap. Nabila. Mana Nabila? Oh, bos sekali. Saya berapa nak? 16. Boleh. Saya 12. Akak Emma. Saya 12. Yang ni saya 12 Kak Emma. Ni. Kak Cik Dah ambil yang ni Cik Dah. Tapi yang ni saya 13 Cik Dah. Tapi boleh buat saya. Saya 14. Ni Nabila. Tapi boleh buat saya Cik Dah kalau nak yang ni. Ni Nabila 3 layer. Besar kak pakai saya berapa? 19 bajet saya ada belah rotan kak. Macam ni. Lebih kurang 500 lebih kak. Ini untuk saya 19. Oh saya 10. Kecil lagi kak saya 10. Ni. Ambil saya sebelah kak, ambil bunga ni. Boleh kok kak pakai ni. Bunga ni. Ambil bunga ni saya sebelah. Saya 16 tu berapa? Berapa tadi? 225 tak silap kak. Betul, 225. Akak Anis Natasha. Yang ni 225. Yang ni 225. Yang ni 182 tak silap. Yang ni 182. RM182. RM225. New item. New baru. Bunga tu tak ada saya 18 Bunga mana kak Bunga rose tadi Kedai dekat Kota Tinggi Johor kat Strawberry. Nabila tak ada kak. Saya 23 kak. Saya 23 tak ada. Bunga awal ada saiz sebelah je kak. Last pieces. Bunga. Pening pula tak pusing sama. Hayati dulu. Hayati dulu, mami. Betul ke masalah kak? Kalau kak PN tepi bukan 479 segram. Ni kak, siapa nak? Yang ni nak buat saiz 16 ke 17 ke boleh. Boleh besarkan. Lagi satu yang ni dah saiz 17. Yang ni 2 layer je. Yang ni 3 layer. Okey, untuk yang ni 2.21. Yang 3 layer tu dia berat sikit lah. RM1,015 Nabila ni. RM1,015 untuk saya 14. Yang ni nak buat saya 16 boleh, 15 boleh. Kota Tinggi Johor, akak Asna 66. Dekat Johor kak, Johor. Kalau dekat akak boleh datang pick up. Jauh by post. Ni kak. Kak Emma ambil ni kak Emma. Ni tebal ni, 1.56 ni. Ni saya kak. Ada gelang tapi tak banyak lah. Ada Kak Zira. Gelang dia ada. Okey kak, yang mana komen terlepas kak boleh komen balik. Kak Marian, terima kasih. Yang ni 1.56. RM747. Awak kak dia dua bunga. Patut tepi dia ada ni, ada putih. Yang ni tebal. Yang ni boleh buat pakai harian. Item tebal yang ni. Saya 23 bajet 800. Cari apa? Ini saya 23 bajet 800. Kejap boleh. Akak sweet. 0.67. Abang Muhammad. Yang tu item eksklusif hak gold. Yang tu bawah 400 je tu, pink tu. Betul, kertas pink betul. Yang tu bawah 400. Ni kak contoh dia kak. Item rantai tangan hak gold yang kak tanya tadi. Ni.
Kak Umi, terima kasih follow Kak Umi. Tengok cincin fashion. Saiz berapa Kak? Oh ni Kak, siapa nak love. Tapi untuk saiz sebelah je Kak. Untuk saiz sebelah sahaja. Siapa nak design love. Love gemuk untuk saiz 20. Bunga ros untuk saiz 14. Ni bunga ni untuk saiz sebelah. Butterfly untuk saiz 13. Dia kalau eksklusif ada tambah upah Kak. Akak Wazirah. Hak go saiz 9 ada tak? Saiz sebelah je Kak. Paling kecil ni. Sebelah ada 2 design. Ni bunga dengan love bingkai. Paling kecil saiz sebelah Kak yang ada. Sebelah 12, 13, 14. Lepas tu 20. Yang ni tak silap saya bawah 300 ni Kak. Sekejap saya kira. Saiz sebelah Kak. Bawah 300 yang ni. 0.44. Yang ni akak boleh lock dengan saya. 270 je. Akak Ucu Shop 270. Kalau ngam-ngam dengan saya akak boleh grab Kak. Buat pakai jarang-jarang Kak. Buat pakai rijal lawa lah. Yang ni 270. Baru. New item. Baru. Cantik-cantik Kak. Tapi ada satu saiz Kak. Ramai Kak yang nak design ni. Tapi bahaya Kak. Tak boleh sebut sangat nama dia ni. TikTok marah. Takut tidur kau ni. Yang love tu kalau saya 14 RM berapa? 14 tak ada store Kak Siti. Ada saiz 20. Ni yang hujung-hujung Kak Clover kita. Banyak dah habis dah Kak. Oh. Nanti masuk Kak follow dulu. 17 tak ada Kak. Abjad. Macam mana lelaki abjad huruf lah? Abjad. Huruf apa? Huruf apa Kak? Akak Liza. Akak Siti, Akak Abang Muhammad, terima kasih. Yang ni RM395 saiz 12. Akak Aina 395 saiz 12. Aduk tak aduk Akak Zu. Tinggal last pieces ni Akak Zu. Saiz 20 Akak Zu. Sebab dia tak boleh buat saiz Akak Zu. Yang ni pun bawah 500 ni Kak. 0.58. 0.58 ni yang mana Oh yang ni. Untuk saiz sebelah ni Kak. 350 kalau yang ni. Pre-love tak ada stok Kak Afia. Lama dah Kak tak masuk stok. 350 Kak yang ni. Alamak, satu tapi dah kemik. Macam mana tu Abang Muhammad? Nak beli kat mana? Akak boleh ni. Akak lock dan live. Nanti saya bagi detail admin. Kalau jauh, kita boleh post. Kalau dekat, akak boleh datang pick up. Kedai kita dekat Kota Tinggi. Dekat Johor Kak. Kota Tinggi Johor. Johor new item. Baru Kak, item baru. Tak ada pre-love Kak. Oh, 22. Kak, kau nak tengok beat yang bajet tu Kak? Yang 100 lebih. Oh dah kemek. Sebab design dia kosong design dia Abang Muhammad. Oh ambil yang 100 lebih. Oh ni. Ni, sekejap Kak. Akak ni. Ni Kak, akak tengok design yang ada Kak. Tapi kebanyakan kena buat saiz Kak. 23 je Yang ni boleh. Sebab banyak saiz kecil Kak. Ni tak boleh rasanya. Ada 2 pieces je Kak. Macam ni. Akak sweet. Tapi kena buat saiz Kak. Ni saiz 17. Yang ni saiz 21.
Lagi satu ni KLCC. 18 tak ada akak ni, akak pemilik hati kanda. Akak sweet macam ni boleh akak sweet, tapi kena buat sahih ha. Kita kena besarkan sahih, tambah mah. Tak boleh kak, abang mak tak boleh kalau kemek. Tak boleh buat apa dah kalau kemek. KLCC berapa? 1.44, RM689. Ni KLCC 3 layer 689. Ada? Akak nak cari dalam bajet berapa dengan saiz berapa? Akak Kisha. Akak cari dalam bajet berapa? Lepas tu saiz berapa? Ada Kak Nabila. Sebab dia ada yang 2 gram lebih, ada yang 4 gram lebih Nabila. Yang ni jelas saya ni. Pak Nabila ada yang saya 12. 11. Ada Kak? Ada. Nah. Ni 1.8 boleh? 1.8 akak Kisha. Cincin bunga ros tu berapa? Yang tu 520 akak ros. 520 tapi saiz 14 tu akak ros. Ni Kak, yang ni saiz 11 tapi boleh besarkan sikit yang ni. Boleh akak Kisha 1.83. Nabila 3 layer. Ni. 2 color 3 layer. Color ni 2 color boleh. 1.83 akak ni. Akak Kisha. Boleh tak? Yang ni bawah 1000 lah. Yang besar. Nak yang besar Yang besar mana tadi? Yang besar tak ada. Kejap boleh admin tengah cari jap. Wah akak nak ada tadi Kak 3 layer. Ni Kak. Akak 3S Gallery. Yang ni lah. Betul lah yang ni. Tapi kena buat saiz Kak yang ni. Dok ni yang lain. Ni macam ni Kak. Yang 3 layer. Yang ni 2 gram lebih Kak. Akak 3S. RM1,015 yang ni. 3 layer. Tengoklah gemuk saya dulu boleh. Sekejap Ni Kak. Kalau akak nak yang besar. Saya berapa Kak tadi? 12. Oh, boleh buat saya tak ni? Kecil tak? Boleh. Kalau 2 saya boleh. Ni Kak, kalau akak nak yang besar ni. Yang ni 9 layer ataupun 11 layer ni Kak. Yang ni bajet 2K Kak. 1992. Ni akak Kisha. Kalau nak yang besar lah. RM1,992. Ni lagi. Ni tebal lah. RM1,992. Lepas buat saiz kita akan timbang berat baru. Dia kurang sikit lah. Tapi tak adalah banyak. Wah akak nak ambil Kak belah rotan tadi. Mana akak nak tadi? Ada lagi. Sekejap lagi saya review. Cantik Kak Kisha. Ni tapi bajet 2K lah. Kalau akak bajet 2K boleh grab Kak. Tapi puas hati lah. Sebab dia tebal. 6.5. Yang ni 395. Akak cokodos. Yang ni. Tapi ni Kak, saya 12 Kak. Yang ni tak boleh buat saya. Yang kecil sikit ada. Saya 16. Ada yang ni akak ambil yang ni tadi. Yang 3 layer. Yang RM1,015 tu. Mana tadi bang? Nabila tadi. Kejap kan 14. Ni Kak ambil yang ni. Betul 3.9. Dia item eksklusif. Nampak besar tapi ringan. Akak cokodok. Ambil akak cokodok. Saya 12. Ni akak ni. Akak mana tadi Akak Hamidah. Ambil yang ni akak Hamidah. Besarkan sikit. RM1,015. Saiz 13. Tak ada Kak. Ada saiz sebelah je Kak. Akak Fatin Nadia. Akak Hamidah lagi. Yang ni RM1,015. 1015. Yang ni. Yang 3 layer. Yang ni boleh besarkan.
Kak, akak nak yang mana kak? Akak nak yang besar ke? Yang saiz 23 ke 24? Akak sweet. Ni akak sweet. Yang ni untuk saiz 23. Betul dah design ni dah. Betul lah. Akak sweet. 579. 579. Bawah 600. Cincin bunga saiz 14 akak Mi. Macam dekat sangat lah dok. 579 kak. Akak nak dok? 579 akak sweet. Belah rotan saiz 23. 24 ni jap saya kira Kok akak nak yang lebar sikit. Ni lebar sikit. Saiz 24. Berat sikit lah. 785. Kalau kak bajet 800 ambil yang ni kak. Nampak sikit kak. Lebar sikit. Nampak sikit. Yang tu item hard gold lah kak Mi. Untuk tag pink tu. Hard gold item eksklusif. Item eksklusif. Yang item nampak besar tak. Tapi bajet. Yang ni 19 lebih. Dekat 2000 kat yang ni. Akak Ain yang besar. Kalau akak nak bajet sikit ambil yang ni. Yang ni RM1,015 yang 3 layer. Betul kak. 19 lebih. 1900 berapa tadi? Dekat 2K yang ni. Akak Malina, terima kasih. Cincin bunga. Yang ni, bunga ros ni. 520. Harga mah 479. 479 segram. 16 tak ada akak Sarina. Tapi kena buat saiz. Kita boleh buat saiz. Boleh besarkan saiz lah maksud dia. 270 je akak Yoyong ambil akak Yoyong. Last pieces ni akak Yoyong. Saiz sebelah. Siapa boleh pakai saiz sebelah ni? 270. Dia bukan jenis berlongkang kak. Kak tengok ni. Dia tertutup habis kak. Walaupun dalam dia memang kosong. Memang dia ringan. Kak tengok. Berat pun tak sampai segram. Tapi dapat lebar macam ni. 270. Saiz 11 yang ni. Lot 270. 270. Kak Yuyung. Item baru 916. Mutu 916. Baru-baru new item. Bukan pre-love. Item baru. Bukan pre-love. New. Design dia memang nampak tebal. Ada semua. Cok semua ada. Dia dalam dia memang kosong kak. Sebab dia ringan. Lagi satu kalau akak nak murmut. Saya ada lagi satu kak. Kalau akak nak buat loket. Ni. Yang ni pun murmut. Ambil satu set kak. Yang ni bawah 150 yang ni. Yang ni pun baru 916. Kok nak ambil satu set kak. Kalau akak ambil dua ni kak, bawah 400 kak saya bagi. Kalau akak nak ambil dua ni lah, nak combo dua ni, bawah RM400 saya bagi. Boleh kak. Yang ni 270 akak Yuyun. Kalau siapa nak ambil combo ni bawah 400. Tadok Kak Dina. Review pun bunga mana? Bunga ni ke bunga mana Kak Mi? Bunga ros tak ada yang ni Siapa nak yang ni saya bagi bawah RM400. Yang ni nak buat loket boleh. Nak buat cam untuk PDA pun boleh. Yang ni cincin lah. Sebab pun kita di penghujung. Saya pun nak elah yang ni kak. Nanti jumpa esok pula. Ni kak. Kak Mi. Saya 14 Kak Mi. Lawa Kak Mi. Kalau kena saya ambil tu keruk suruh Kak Mi. Tayang ada ni. Yang ni masuk satu ni. Ramai yang nak. Tapi saya tak kena kak. 20 ada love gemuk. Akak Hasha. Tak ada. Akak Yuyun. Tinggal satu kak lah. 20 saya ada design ni. Ambil apa love gemuk ya. Hak go. RM270. Yang ni 520. Akak Bella.
Yang ni 520. Kalau bunga ni, bunga awan ni 270. Saiz 20 kak. Akak Asha kalau nak. Yang ni pun tinggal last pieces saiz 20. Tak ada Kak Mi, tak ada. Ada satu last. Last pieces satu. Kak, yang mana lot tadi minta tolong Wahak Kak ni. Yang mana lot? Berapa harga boleh kejap? Yang mana lot tadi minta tolong Wahak Kak. RM445. 916. Betul Kak Rosi ni. Tak ada Kak masuk hari tu. Masuk banyak Kak item ni Kak. Tapi semua dah tinggal ni je last lah. Penghujung. Nanti ada masuk. Tak apa Kak follow dulu. Nanti kalau masuk saya buat live lagi. Kak 445 yang ni. Love gemuk Kak Asha. RM445. 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 Ada yang nak tanya lagi Kak? Ada yang nak tanya lagi Kak? $70 mata menang. Tak ada Kak Pitacho. Segram 479 Kak. 479. 1 gram. Esok mau cuti lah. Apa tak? Boleh lah cuti pula. Tapi apa pagi esok? Aku lagi lah. Nanti Kak ini seorang. Boleh cuti. Okay Kak, ada lagi Kak. Dalam 15 minit lagi kita end lah Kak. Dalam 15 minit lagi. Nak tanya apa-apa boleh tanya Kak. Takkan nak relax balik Kak. Buat salah Kak. Kau nak tengok dalam dulang Kak. Mari kita tengok dulang. Cuci mata Kak. Ni loket. Yang tagging warna putih ni emas 375. Semua ada batu. Kita cuci mata dalam dulang Kak. Agak. Ya. Ni banyak ni Kak. Apa kerawang petok ni. Yang 2 gram lebih. Yang ni untuk PDR. Yang ni huruf. Yang ni pun yang bajet ni Kak. Nak bagi hadiah ni. Yang ni loket ni. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil tu 100 lebih ya. Subang tak ada. Subang Rus tak ada. Akak Awi. Love ni lawa Kak. Yang ni pun ada 3 pieces lah. Yang 100 lebih. Yang bawah ni semua batu Kak Yang bawah ni semua batu. Semua batu. Yang atas ni, yang putih-putih tu color je. Color sahaja. Color sahaja. Yang ni loket Nabila. Ambil satu set lah dengan cincin tadi Kak. Memang lawa lah. Yang ni. Yang ni dia satu set dengan Nabila. Ni loket Nabila. Okey Kak, tak ada nak komen ke ni? 916 betul Kak. Yang atas ni 916 semua. Kita biasa pun, kita live pun kita tunjuk 916 je Kak. Jarang tunjuk emas lain. Terima kasih mana yang tag screen, yang mana follow Kak. Semoga murah rezeki Kak Mana yang follow, yang tag screen.
Nak tanya apa-apa boleh tanya kak sebelum kita tutup kedai lah. You yilik kak, tak ada kak you. W ada, T ada, Q, C, G, O, P, S, I, C, V. Huruf tu je ada kak. You dah habis. You sudah habis. Huruf D. D macam tak ada juga kak D. Ada O je kak. O saja yang ada. Ni lawa kak bunga. Kita santai cuci mata kak dok. Ujung-ujung cuci mata. Okay kak, 50 mata mandang tu, makin surut tu kak. Yang ni subang kak. Yang ni anting-anting. Ni untuk yang budak. Yang ni untuk dewasa. Yang ni pun untuk dewasa. Yang ni yang jenis lollipop. Yang ni yang plain. Yang ni love. Yang ni pun kecil untuk budak sesuai ni. Kalau yang atas tu yang gantung-gantung. Yang jurai lah. Yang ni yang bawah-bawah besar. Yang paku. Yang ni bunga wan. Yang atas ni Elva. Yang ni pun bunga. Siapa nak yang bunga? Ini bunga. Paku bunga. Ni apa ni? Ni CD. Dayo. Paku berapa? Yang mana satu tu? Kak Ngoh. Paku yang mana satu tu? Pak Ngoh nak Pak Ngoh. Kak Ngoh nak yang mana? Paku yang paling bajet lah saya tunjuk kak. Yang paling bajet yang ada. Sekejap saya tengok sekejap. Paling murah. Ada 2 design. Yang pertama yang lollipop 0.93. Yang kedua yang love 0.94. Yang ni love. Ada 2 ni je kak yang paling bajet paku. Kalau akak nak nampak besar sikit, ambil yang ni. Yang ni 1 gram lebih sikit je. Yang ni nampak lebar sikit. Love. Yang ni CD. Yang tu je kak. 0.93 kak. Bawa masa sekarang yang kita ada yang paling bajet. Yang ni pun nak besar sikit, ambil yang ni. Yang ni kecil sikit, yang ni besar sikit. Nak yang besar ni, yang jenis berpasir. Yang ni yang jenis diamond cut. Loket bajet yang tadi je saya tunjuk kak, Akak Mi. Loket bajet. Tak apa, nanti ada stok masuk kita live lagi. Mana yang tak follow boleh follow kak. Yang ni jurai-jurai kak. Macam orang India suka kak design macam ni. Orang India, orang Bangladesh. Yang gantung jurai-jurai dia orang suka ni design ni. Yang juntai-juntai. Yang ni paku kak. Design paku. Yang ni paku.
Design paku, dia punya ni pun paku. Macam mana tu? Yang ni design paku. Nak nampak meriah sikit, ambil yang ni. Yang ni meriah ni, besar. Berapa tu? Yang mana tadi Paku Paku ni berat juga kat 3 gram kat 1000 lebih kak. Akak Tiah, yang ni ke? Yang ni 1000 lebih. Seribu lebih. Ni kalau akak nak cincin, yang cincin mak-mak yang lebar-lebar. Ni cincin. Ni rantai tangan bajet-bajet. Yang tag warna pink tu yang eksklusif lah. Boba ada. Yang ni kat lawa kak. Tu, bunga awang. 3 gram lebih. Tapi yang ni bukan eksklusif. Nak tengok koko saya 12? Apa, cincin ke rantai tangan kak? Cincin ke rantai tangan kak? Akak tanya cincin ke rantai tangan? Ni. Ni yang jurai kak. Yang jurai, yang boba. Tu sau. Sau. Ni yang besar lah. Yang padu ada. Ni siapa cari kat Coco King. Nak lebar tapi bajet bawah 20 gram ni. Lebar tu lebar 2 cm kak. Lebar 2 cm. Yang tu design apa tu? Adira. Design Adira. Dubai. Yang lain semua duduk alat tu dah. Clover tag pink. Saya nak kira. Orang tak ingat. 2 point. Yang besar kak 2.3. Kak ada lagi tak nak tanya? Kalau yang besar tu kak, dekat bawah 1500 kak. Yang tu 14 lebih. 1400 lebih. Cincin koko tak ada kak. Akak ambil yang ni ya kak. Kak, ambil yang ni kak. Ni ala-ala evergreen lah ni. Akak amani. No, saya 12. Eksklusif item yang ni. Ni nampak tebal tapi bajet kak. Yang ni kak bawah 500 kak. Bawah 400 yang ni. Yang ni bawah RM400. Item baru 916. Bajet kak. Bajet tapi nampak besar. Ni kak Subang. Kak tengok depan ni. Ada depan ni Subang. Nak cincin Nabila saya berapa kak pakai? Akak nak yang bajet berapa? Sebab cincin Nabila tu ada yang 1000 lebih-lebih sikit ataupun dekat-dekat 2K lah cincin Nabila. Ni Nabila. Ni. Yang ni yang RM1015. Saiznya saiz 14 yang ni. 2.12. Ada yang 1000 dekat 2K lah. Kalau akak tak nak kemek, tak ada kak. Kalau koko, design koko tak ada kak. Design koko memang tak ada cincin. Tak ada stok. Kak Lisa, terima kasih follow. Yang ni tak ada untuk saya 12. Berapa harga Nabila? RM1015. 1015.
RM1,015. Lock Seria Kak Sarina. Saya okey Kak Sarina. Oh nak resign Oh dah wahak ah. Okey Kak, screenshot Kak. Akak dah wahak FI. Oh yang tadi ya. Nah. Akak screenshot Kak. Akak nanti Kak WhatsApp BFI. Nah, Kak screenshot. Dah wahak baik-baik. 30 saya. 60 tak 60. Okay, dah screenshot Kak dah SS. Terima kasih Kak Sarina. Oh, last call Kak. Saya nak yang last ni Kak. Terima kasih. Semoga murah rezeki Kak Sarina. Panjang umur selalu. Terima kasih support. Dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Yang akak-akak dalam ni pun sama lah. Yang mana stay lagi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan Kak Amin Kak. Terima kasih Kak. Kak, nanti akak join esok Kak. Esok ada orang live Kak. Pukul 7 lebih, 7.30. Esok ada juga. Makuk ada item baru masuk esok. Pukul 7 lebih ada esok. 7.30 pagi lah. 7.45 gitu lah. Akak Nara, terima kasih tag screen. Okay, ada nak tanya Kak. Lagi 2 minit lah. Lagi 2 minit saya stop lah. OT malam ni Kak. Malam ni OT. Akak Wati, terima kasih. Boleh follow lah Kak. Cukup dah 6. Oh, terima kasih. 7,000 dah follower. Sama Kak Nara, terima kasih. Dah 7,000. Alhamdulillah. Kak, nanti akak boleh follow akaun lagi satu Kak. Masuk ya apa? Mana akaun tu? Boleh masuk akaun ni? Akaun apa? Akaun 5. Boleh. Kak, nanti akak masuk. Sekejap, saya ping sekejap. Akak follow akaun lagi satu Kak. Jeng telefon ni. Kejap Kak Akak follow akaun yang baru. Terima kasih. Mana yang tag screen. Kak, cukupkan 5K boleh Kak sebelum kita end Kak. Lagi 300 Kak. Cukupkan 5,000 like Kak. Ni tak boleh lah. Tak ada akaun. Ni akaun so. Nak suruh komen. Tu nak ping. Terima kasih Akak Rashidah. Terima kasih Abdul Rahman. Terima kasih tag screen. Nak suruh ni komen. Nak pin suruh orang follow. Subang bajet berapa paling murah? Paling murah yang ni. Tapi 400 lebih juga Kak. Komen dekat apa? 445 Tapi biar akaun 5 lah. Oh, akaun 5 dekat nombor 1. Ni Kak 445 je ni. Paling bajet Kak. Ada 2 design. Tapi semua 400 lebih. Yang lagi satu yang love. Mana love? Love ni. Ni love. Lawa Kak love ni. Simple je. Design paku. Tapi lebih kurang harga tu lah. Baru 500. 400 lebih. Biasa ada je Kak yang bajet apa? 200 lebih design macam ni. Tapi yang jenis tak ada gantung-gantung lah. Dia bulat je. Tapi tak ada stok. Untuk budak boleh Kak. Untuk budak boleh. Terima kasih. Mana yang tag screen. Terima kasih. Terima kasih Kak yang join live malam ni. Nanti Kak boleh kod lepas ni Kak nak cari barang boleh Kak. Ni Kak, Akak boleh follow akaun ni Kak. Ni akaun yang terbaru lah. Biasa kita live dekat sini Kak. Akak boleh follow. Ni akaun yang terbaru kita. Mas Anwar Kota Tinggi 5. Boleh follow Kak ni. Kita nak cukupkan 2,000 follower.
Okey nanti baik-baik. Terima kasih Kak Nara. Okey Kak, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja cerita kita malam ni Kak. Don't follow. Terima kasih Kak Alisha. Terima kasih yang mana sampai di sini saja. Terima kasih mana yang dah tap screen, yang mana stay lah, yang mana share, yang mana lock, semoga murah rezeki, yang mana apa tap screen, yang cuci mata. Terima kasih semua. Okay Kak, salah silap saya minta maaf Kak Salah silap saya minta maaf. Okay Kak, Assalamualaikum.